Ayah, adik tak nak sunat. Adik tak nak sunat. Adik takut. Takut apanya? Adik kan anak lelaki. Kena berani tau. Tapi sakit, ayah. Mana ada sakitnya. Macam semut kena gigit je rasa dia. Macam semut kena gigit. Alah, bagilah adik sunat tahun depan. Adik kan baru darjah 6. Darjah 6 apanya? Adik dah nak ambil periksa STPN tahun ni tau. Dah, jom. Hello, this is Tok Mudin. I at depan home you tu. Okay, thank you tu. Miss you tu. Tok Mudin sunat. Jom. Assalamualaikum. Tok. Siapa nak sunat ni? Anak saya tu. Boleh. Adik duduk sebelah sini. Pakcik duduk sini. Adik duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk. Tapi dia yang nak sunat tu. Dia apanya? Dia bagi tahu saya pakcik yang tak sunat lagi. Adik. Duduk. Tak apa, tak sakit. Sebelum tu, nak tanya. Kain pelikat mana? Tak bawa tu. Dia yang nak sunat. Kena ada lah. Adik pinjam adik kain pelkat. Mana boleh. Adik tak pakai seluar dalam ni. Tak apa, jangan gaduh. Buka zip. Gigi bos. Kulupnya banyak. Kejap Tok nak ukur dulu. Dik. Tak sampai 3 inci. Kecilnya. Apa? Tak badan dengan tua. Ni. Tok nak tanya. Nak sunat ni, nak pakai cara lama ke cara baru? Cara lama macam mana tu? Cara lama boleh pilih. Ni ada gergaji. Yang kedua, parang. Yang lastnya, samurai. Kalau cara baru? Kalau baru, Gen Z sekarang ni sunat pakai laser je. Sakit tak tu? Semua tak sakit. Pakai cara lama lah tu. Cara lama? Nak parang? Nak samurai tu? Samurai? Boleh. Dik, ayah takut dik. Adik tolong pegang ayah. Dik, ayah takut. Sakit dik. Mana sakit? Macam semut kena gigit je. Tutup mata ayah. Aduh dik. Aduh dik. Bukan, tu mulut. Mata. Aduh dik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh dik, sakit dik. Kejap. Tok nak jahit. Sakit. Dah. Dah siap ke tu? Dah. Oh, tak sakit. Kejap je, barang kecil. Tak apa. Bangun. Allahu Akbar. Nanti bayar dekat kaunter ya. Terima kasih tu. Sama-sama. Tok Mudin jahit pakai tali belon je. Next. 8481